Rakyat Malaysia bakal beli emas dengan harga yang lebih mahal selepas ini. Dan ramai yang tak tahu benda ni baru je berlaku secara senyap-senyap. Industri emas Malaysia sekarang tengah panas. Sejak awal Mei, kerajaan dilaporkan kenakan duty import sebanyak 10% bagi emas yang masuk ke dalam Malaysia. Apa yang berlaku selepas ini? Banyak penghantaran emas yang akan tersangkut dekat kastam. Ada pedagang terus alihkan emas ke negara lain sebab kos jadi terlalu tinggi. Dan paling ramai yang akan rasa kesannya adalah rakyat biasa seperti kita. Institusi perbankan yang menjual emas import seperti Bank Muamalat telah pun memberitahu bahawa akan adanya caj import 10% dan kos itu akan dipindahkan terus kepada pelanggan. Maksudnya apa? Kalau anda nak beli emas selepas ini, harga boleh jadi lebih mahal daripada biasa. Permintaan emas dekat Malaysia sebenarnya sekarang tengah meletup. Import emas dah cecah hampir 10 bilion setakat April 2016. Pada masa yang sama, rakyat tengah cari tempat simpan aset dan duit yang selamat, tapi kos nak masuk ke dalam pelaburan emas semakin lama semakin tinggi. Dan berita baiknya, emas public gold dikilangkan 100% di Malaysia dan tidak terlibat dengan duty import ini dan sentiasa ada stok. Jadi buat penyimpan emas public gold, konsisten menabung dan menabunglah laju-laju kerana kita tahu polisi kerajaan boleh berubah bila-bila masa. Jadi bagi anda yang nak mulakan menabung emas public gold, boleh klik saja button sign up saya di bio, saya akan bimbing anda secara percuma.